MyCard baru dengan ciri keselamatan dipertingkatkan bakal diperkenalkan bagi mengelakkan pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pengenalan MyCard baru oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN itu dibuat susulan keperluan keselamatan semasa serta perkembangan teknologi. Ia selepas tempoh penggunaan sistem sedia ada mencapai had dan memerlukan penggantian dokumen keselamatan yang lebih kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan turut merancang memperkenalkan pasport baru dengan ciri keselamatan dipertingkatkan bermula suku kedua tahun ini. Tujuannya bagi mengekalkan integriti serta kebolehpercayaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasly Danton melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasly, teman kesihatan anda.